Kali ni saya nak tunjukkan betapa bestnya bercuti jalan-jalan ke Jogja, Indonesia. Banyak betul aktiviti menarik dekat sini. Yang mana pernah sampai dekat Jogja kan, mesti ingat-ingat. Tak pernah lagi saya buat video sepanjang ini. Yang ini pertama kali saya buat video betul-betul punya panjang. Tiket flight hari tu pun saya dapat dalam 600 lebih satu orang. Korang boleh save video ni siap-siap, so boleh jadi rujukan nanti. Sampai di airport Jogja hari tu tengah hari, so airport dia pun tak berapa busy. Proses tu cepat. Makan tengah hari di Pondok Makan Omah Beji. Makan dekat sini view dia memang super cantik lah dekat tepi sawah. Makan pula duduk dekat dalam gazebo yang disediakan betul-betul dekat tepi-tepi sawah tu. Dengan suasana tempat makan yang macam gini kan, lagi berselera kau makan. Kiranya salam pengenalan dekat Jogja ni disambut dengan hati yang seronok. Makanan dekat sini alhamdulillah puas hati. Masakan orang Jawa tak mengecewakan. Lokasi seterusnya saya pergi ke Gamplong Studio. Saja nak tengok lokasi penggambaran beberapa filem dekat sini. Antara filem yang famous buat penggambaran dekat sini, Habibie Ainun, Sultan Agong. Kalau kau bawa kamera ataupun drone, kau kena ambil permit. Kalau kau guna kamera handphone, tak ada tambahan duit. Boleh naik tram masuk dalam ni. Kau nak tahu tak, tempat ni dia set up memang khas untuk penggambaran filem. Orang panggil dia juga mini Hollywood Jogja. Tram tu nanti dia berhenti dekat ujung ni, kau boleh turun ambil gambar. Kalau kau nak berjalan tak nak naik tram pun boleh. Tapi makan masa sikit lah sebab tempat dia agak luas juga. Selepas daripada Gamplong Studio tu, saya pergi tengok t-shirt. Yang ini saja-saja je lah singgah. Tak beli pun tak apa, tengok pun boleh. Dekat sini kilang jahit baju lah, boleh nampak dia buat. Saya pergi Jogja ni kan 5 hari 4 malam. So yang first ni saya duduk dekat Grand Senyum Hotel. Harga dia duit Malaysia dalam 100 lebih je semalam. Memang puas hati sangat-sangat lah, bilik dia pun besar. Siap dia bagi breakfast lagi. Saya jamah lah juga sikit breakfast dekat hotel tu. Sebenarnya nak pergi kat luar. Okey, untuk breakfast tu saya makan dekat Kopi Klotok. Dia antara yang famous juga dekat Jogja ni. Makan dekat tepi sawah. Memang next level lah tempat ni. Sangat-sangat cantik, bersih. Boleh duduk je mana nak. Makanan dekat sini pun simple-simple je. Tapi kan yang menang dekat sini suasana dia. Rugi kalau kau dah sampai Jogja kau tak datang makan dekat sini. Nasi ni kena cuba tau. Nama dia entah apa nak sebut tak ingat. Serius saya cakap, orang tempatan pun datang lepak makan dekat sini tau. Pergi sini nanti sangat-sangat best. Nak bergambar ke, nak santai-santai sesuai. Lepas je Kopi Klotok ni terus pergi naik Gunung Merapi. Kena naik 4x4. Dia bawa saya pergi ke rumah yang kena letusan. Kalau tengok keadaan rumah tu memang sangat tragis lah. Dia berlaku 5 November tahun 2010. Dia bagi tahu kedudukan kampung ni 5 ke 7 kilometer. Agak jauh juga tapi hancur. Yang ini salah satu tempat yang korang kena pergi. Boleh menginsafkan diri juga. Lepas tu dia turun sikit pergi tengok batu alien. Bentuk batu tu macam alien. Boleh lah nak buat-buat ambil gambar. Dia turun lagi, ini paling best. 4x4 ni dia lalu dekat kawasan air sungai ni. Habis kuyup baju tapi seronok. Dia bawa pusing tu 4-5 kali. Memang dia buat sampai betul-betul puas. Dia ekstrim sikit. Kau boleh request nak air besar ke nak air kecil. Kalau kau cakap nak air dia besar, memang laju dia bawa. Okey, selepas daripada tu saya pergi makan dekat Ichikiwir. Pergi makan makanan tradisi orang-orang Jogja. Dapat jugalah merasa lauk-lauk masakan orang tempatan. Lauk-lauk dekat sini boleh tahan juga pedas-pedas. Yang paling saya suka bronkos. Kuah dia kalau kau hirup laju-laju boleh tersedar. Dengan sekali nasi goreng bunga kantan dia. Kena juga dengan selera. Lepas tu saja je lah pergi tengok Candi Prambanan. Dia bagi tahu usia candi ni hampir 1200 tahun tau. Lepas je daripada candi tu pergi ke Obelix Hill. Dekat sini sebenarnya kalau datang petang-petang memang best. Cantik. Dia tempat santai-santai relax yang ada view. Turun je daripada tu perut dah lapar. Singgah dekat warung Petel Bakar. Tapi bila itu hari sampai dah lambat, banyak dah habis. Makanan dia dekat sini memang best lah. Ada kualiti. Dia ada iga bakar. Lepas tu dia ada steak. Yang paling famous dekat sini macam tomahawk tu. Dia panggil Petel Bakar. Dia punya harga pun okey. 69,000. Kalau kau datang tengah hari memang sangat-sangat ramai lah. Rating dia pun sangat tinggi. Nama dia Warung Petel Bakar. Dan steak Pak Kaji Papat. Memang seharian balik penat. Rehat dulu. Besoknya sambung lagi. Breakfast pagi tu saya keluar juga. Pergi makan dekat soto ayam Goya Mbak Yani. Yang ini pun orang tempatan yang suggest makan dekat sini. Dekat sini kan kau dah makan semangkuk, mesti kau nak order lagi semangkuk. Memang berbaloi sangat-sangat lah sarapan pagi dekat sini. Rugi kau dah sampai Jogja kau tak pergi rasa. Kedai dia kecil je tapi bersih. Cumanya tempat dia terhad sikit lah sebab kedai kecil je. Lepas tu tour guide tu cakap ada satu lagi kedai sarapan yang best juga. Nama dia Ayam Kampung Pak Wondo. Yang ini dia legend. Lebih daripada 40 tahun berniaga. Dekat sini memang dia guna ayam kampung. Yang ini pun sama juga. Kedai dia tak berapa besar sebab ini kedai pilihan orang-orang tempatan. So kalau nak pergi bercuti dekat Jogja boleh sarapan dekat sini tau. Lepas je pada tu saya terus pergi ke Pantai Timang. Dia jauh sikit. Tapi bila saya dah sampai sini dia punya puas hati lain macam. View dia punyalah cantik. Termenung sekejap tengok macam mana dia boleh buat macam tu. Siapa yang berani naik pergilah naik. Jarak nak sampai ke sebelah sana tu 80 ke 100 meter. Dia punya tinggi dalam 10 ke 11 meter. Dah lah dia tarik cara manual
betul, seram oi. 2017 dulu Running Man pernah buat dekat sini. Lee Kwang Soo pernah naik. Korang pergilah sini nanti. Lepas dah penat-penat dekat sini, saya pergi makan dekat Sate Pak Pong. Sate Pak Pong ni memang sangat famous. Jangan katakan artis, VIP Indonesia sendiri pun ada makan dekat sini. Dia tak pakai lidi, dia pakai besi. Dekat sini kau boleh tengok dia buat dekat depan-depan tu je. Banyak menu dia semua berasaskan kambing. Dekat sini dia bagi nombor giliran. Nak dapat satu-satu makanan tu pun mungkin makan masa sikit lah, sebab terlalu ramai. Kalau tengok dia punya rating pun dah tahu dah, ini memang betul-betul power lah. Yang mana peminat-peminat kambing tu kan, dekat sini memang sangat-sangat sesuai. Lepas makan tu dia bawa pergi ke kilang silver Perak. Boleh masuk, boleh tengok dia proses macam mana dia buat. Boleh tahan, rumit juga nak buat tu. Yang macam gini kalau di Malaysia dia panggil seni halus. Tak semua orang mampu buat dan pandai buat. Okey, lepas pada tu saya tukar hotel. Saya duduk dekat Ayarta Hotel. Yang ini pun harga dia kalau duit Malaysia dalam 100 lebih. Tapi kena booking awal lah. Bilik dia pun besar, selesa. Hotel ni dia tak jauh daripada Malioboro. Belah malam tu keluar cari makan, tengok orang bersila macam gini, macam kenduri kahwin. Style dekat sini dia boleh makan dekat atas meja, boleh makan dekat bawah. Dia beli makanan lepak bawah-bawah pokok tu. Dia ni bukan sekadar viral biasa, dia ada kualiti. Rasa dia pun memang best. Yang tengah makan satu hal, yang tengah beratur menunggu nak dapat tempat duduk pun satu hal juga. Kena pergi cuba tahu, bakmi Pak Pele. Dia punya kedai ni tak jauh daripada hotel yang saya duduk tu. Rating dia pun tinggi. Rugilah kau dah sampai Jogja kau tak pergi cuba kedai ni. Lepas makan bakmi tu saya cakap saya nak cari makanan khas Jogja. So dia bawa saya pergi makan gudeg permata Bu Narti. Okey, kalau kau nak tahu, gudeg ni makanan istimewa khas masyarakat Jogja. Apa yang dibagi tahu dekat saya, gudeg ni ada dua dekat situ. Ada yang basah, ada yang kering. Kalau dari apa yang saya baca pula, gudeg ni ada 5. Gudeg basah, gudeg kering, gudeg Solo, gudeg Kaleng. Satu lagi gudeg Manggar. Ada juga yang kata gudeg ni manis. Saya makan elok pula pedas rasa dia. Tapi okey, sebab kita dah sampai tempat orang, kita kena rasa masakan tradisi dia. Untuk sarapan pagi esoknya pula saya makan soto sapi Mas Ali. Yang ini saya tanya tour guide. Saya tanya dia dekat mana dia biasa makan. Itu yang terus dia bawa ke sini. Yang ini pun betul punya ramai. Tapi waiting time dia sekejap je. Biasalah, sup je kan. Masukkan mi dalam mangkuk, curah je kuah tu. Lepas sarapan dia bawa kita pergi keraton. Keraton tu kalau di Malaysia akan disebut istana. Keraton Jogja ni dibina pada tahun 1755. So kalau dikira dah 270 tahun, hampir 300 tahun. Yang berminat dengan sejarah boleh pergi sini. Lepas dia daripada tu saya cakap saya nak makan bakpia. So dia bawa terus tempat proses bakpia. Macam-macam jenis bakpia dia dekat sini. Ada yang bakar, ada yang kukus. Tapi saya lebih suka yang kukus. Yang kukus tu kan dia lembut je, macam kau makan kuih pau, dalam dia ada feeling. Kau dah makan sekali kau tak akan menyesal lah. Mesti nak makan lagi. Tadi dah makan bakpia kan, lepas tu dia bawa ke satu lagi tempat makan lumpia pula. Kalau macam dekat Malaysia dia panggil popia. Bakpia, lumpia ni pun makanan tradisi masyarakat Jogja. Tapi saya recommend dekat sini lumpia dia sangat padat dengan isi. Nama dia Lumpia Samijaya Mataram. Kena cuba tau. Tengah hari tu pula saya pergi makan dekat Ayam Pedas Arto Moro. Dia buat style ayam bakar makan dengan nasi. Ayam dia tu dia sapukan dengan bumbu pedas. Ada dua jenis pula tu. Ada bumbu pedas, ada bumbu manis. Tapi saya suka lagi yang pedas tu sebab dia macam ketagih tau lepas makan tu. Lepas tu saya minta lagi, cakap bawa lagi tempat yang best. Dia bawa lagi satu kedai makan. Nama dia Sedep Mantep. Yang ini pun famous juga. Nasi dia tu ada rasa macam daun limau tau. Dia makan dengan ulam-ulam, lepas tu letak ayam ataupun ikan. Ruangan makan dekat sini tak besar. So saya beli bungkus bawa balik makan dekat hotel. Sambal dia tu memang champion lah, pedas. Okey, petang tu jalan-jalan dekat Malioboro. Suasana dia best, orang ramai. Lepas tu kalau nakkan suasana, naiklah kuda dia. Saya bayar hari tu 150,000 ke 120,000 tak ingat. Tapi dia bawa pusing tu lama lah, dalam 20 minit macam tu. Yang mana rindu Malioboro kena datang lagi kat sini. Okey, belah malam tu saya makan dekat Sekar Kedaton. Bangunan dia bangunan lama yang sangat cantik. Servis, kualiti dia sangat-sangat terbaik. Permaisuri Agung kita yang dulu pun pernah datang makan dekat sini. Nak rasa suasana makan yang eksklusif, datanglah makan dekat sini. Terasa macam VVIP pula. Esoknya tu pula naik kereta warna-warni. Yang ini pun memang sangat best. Dia bawa naik kereta ni 1.5 jam nak ke 2 jam tau. Lama. Pusing keliling kampung, tepi sawah bergambar. Banyak juga aktiviti dekat sini sebenarnya. Dia boleh singgah-singgah. Tapi saya just buat video je lah, ambil gambar dekat checkpoint dia. Saya yakin ramai yang suka dengan aktiviti ni. So kalau ke Jogja, jangan lepaskan peluang. Pergi cuba ni. Lepas pada tu dia bawa ke Bukit Rima. Yang ini pun tinggalan sejarah. Tapi masih diguna pakai, dijadikan muzium. Ada apa dengan cinta berlakon dekat sini. Lepas pada tu saya pergi ke Candi Borobudur. Candi Borobudur ni tinggalan sejarah yang dah lebih daripada 1,200 tahun. Tapi itulah saya pergi hari tu cuaca agak panas. Berpeluh satu hal, mencungap naik tangga tu. Yang nak merasakan pengalaman naik kat tempat ni, pergilah. Dah penat naik Borobudur tu, lepas tu saya naik kuda je pergi ke parking. Makan tengah hari tu saya makan dekat Segor Pulen. Restoran ni dia memang tak jauh daripada airport. Okey juga kualiti makanan dekat sini. Rasa dia pun baik. So sebelum balik Malaysia, korang boleh singgah makan dekat sini. Saya pergi tempat-tempat best ni dengan Qaid Travel. Qaid Travel ni company tempatan, company Malaysia. Dia punya office dekat MITC Melaka. Ada nombor dia ni, boleh contact terus. Okey, bye.